Panas asal bahang gila malam kot. Dia punya bahang satu macam. Oh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wow, panjangnya lori ni. Aku pun tak tahu apa yang di-jam kan ni. Diam lah. Banyak gila kereta. Ini nasib baik le aku tak balik kampung kan. Kalau balik kampung ni, ini dah kira lewat dia tahu. Dekat pukul 12 lah. Berlambak-lambak kereta atas jalan ni. Apa yang dia orang buat tengah malam ni tak tahu le. Okey. Nampaknya dia nak ke kanan tu. Apa yang dikejar dekat kanan tu aku pun tak tahu. Oi, ya Allah. Fokus. Mantap lah. Sampai mana jamnya ni? Apa punca di sebenarnya di sebalik jam yang teruk ni? Saya tertanya-tanya lah. Sepanjang-panjang tidaklah barisannya. Apa benda lah tu. Wow, rapat pula ini. Saya sudah nampak kun-kun dekat sini. Adakah mungkin diorang bakal menutup jalan di depan tu? Sekarang kita nak ke kiri, tetapi keadaan belum mengizinkan ya. Okey, line clear. Betul lah tu. Inilah kot puncanya. Tengok elok aja. Dah tak jam lah dekat sini. Memang itulah puncanya. Hai, dia sambung pula dekat sini. Tadi dah elok dah. Alamak, tertekan horn. Maafkan saya. Sorry. Tol smart tak buka rasa tengah-tengah malam kan. Ni apa hal ni si Hailak ni? Aduhai. Orang lain yang nampak dia main tipu ni menyirap aja. Anjay, betul lah. Jauh juga mat dia memunyakan emergency lane ni. Dia men-smart lane kan yang tak ada smart lane. Apa kerja lah kau ni. Oh, yang depan pun ada. Pandai pula si Myvi ni masuk ke kanan. Oh, kira logik lah. Dia memang nak masuk sini. Okey lah. Boleh lah. Ambil lah. Ini pun semua jalan nak dikecilkannya. Kenapa? Ya Allah. Apa yang nak dibuatnya? Oh. Alamak, ini semangat setiakawan yang sungguh-sungguh tinggi ya, yang ditunjukkan oleh Abang Laici dan juga Abang Waicuku ni. Mantap abang. Ni baru nama dia kawan. Ramai-ramai berkumpul ni. Ada game ke? Weh, keremat kaki aku. Sebab aku terpaksa meluruskan dia. Adalah VIP spot. Tapi VIP spot yang kasta dia redah sikit. Mana nak parking? Masya Allah, jam lah. Banyak gila kereta. Harap-harap lepas layar. Okey, mantap. Makin lama makin ke tengah kau, kenapa? Kau nak duduk link kanan tu, duduk ajalah diam-diam kat situ. Ini makin lama makin ke tengah pula. Acik dia. Tak faham betul lah aku perangai. Alignment steering dia lari ke apa? Kalau lari ke jauh lah. Janganlah dia biar. Hop. Masuk. Yang seorang heboh nak ke kanan, yang seorang heboh nak ke kiri. Dekat sini pun banyak kereta lah mat. Oh, tapi dia sangkut sebab nak keluar kat sini agak kucai. Saya nak ke sini. Weh, memang mana-mana pun banyak kereta lah Ini nasib baik lah aku buat keputusan bawa motor. Kalau aku buat keputusan nak bawa kereta tadi, pukul berapa entah menyampainya. Tumpah lalu. Alamak, cekap dah kenapa masuk ke jalan besar tu.
Saya nakkan VIP spot sebenarnya. Sebab tu saya himpit ke kanan ni. Yes. Weh, tinggal 2 bar je minyak. Terhon lagi. Tak siapa-siapa lah saya nak horn ni. Ramai parking kat luar dah, tak boleh parking kat dalam ke? Bismillahirrahmanirrahim. Mana nak keluar? Oh, sini. Wow. Main lompat-lompat atas bonggol siap. Saya jalan dulu ya. Terima kasih. Sekali lagi lompat. Wow. Kalau pakai motor-motor biasa ke, sport bike ke, tak dapat dah Jack buat macam tu. Tikuk jalan motor lah. Damn it, dah kenapa lah tutup kat sini. Aduh. Kejap buka, kejap tutup jalan motornya. Ni kenapa ni? Apa halnya? Kerja-kerja penyelenggaraan sedang berlaku, jadi jalan motor ditutup. Alright. Up. Lepas. Mantap. Aku nak kena isi minyak ni. Minyak dah berkelip. Ayo. Nice. Up. Line clear. Alright bang. Dia nak masuk ke tidak kiri ni. Aku risau aku nak selit kat situ. Kan buatnya aku dah masuk celah tu kan. Dia pulih pula steeringnya ke kiri time tu. Pisang. Weh, memang pergi mana-mana pun jalan jam Malaysia hari ni. Duduk rumah dah betul. Kitanya nak ke kanan. Kan terlepeh tu kan. Dah tak boleh dah nak ke kanan. Nasib baiklah motor ni dia tak susah sangat nak handle jam-jam pun. Boleh tu bang. Kau horn pun dia bukan boleh buat apa. Lepas tak? Lepas. Okey, tak ada apa. Lepas tak? Lepas. Kanan lagi. Lepas tak? Lepas. Mantap. Oh, alright. Masuk. Alamak. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?